Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk topik hari ini boleh tengok dekat My Guru topik 4. Okay. Jumpa tak? Semua sihat ke? Dah tengok dah video yang saya upload semalam? Belum? Minggu ni akan ada forum, okey. Mungkin saya akan bagi dalam esok macam tu. Saya akan bagi dalam 2, 3, 4 hari dan saya close. Tahu kan forum tu macam mana? Macam mana? Ha? Jawab soalan. Lepas tu bagi komen. Yang penting tu you reply kepada komen-komen orang lain tu. Okey? Kat situ markah pun banyak juga. Okey, kita start dengan kita punya yang minggu lepas tertunda tu, ingat tak? Adab talk. Saya dah buat dah poster siap-siap. Okey, adab penggunaan social media. Boleh minta seorang untuk ulaskan? Nak kena sebut nama ke? Okey, kita minta laki lah. Boleh? Tak naklah laki, dia dah tolong saya tadi. Kita minta perempuan. Penolong mana penolong? Penolong lah, penolong. Adab penggunaan social media. Sikit je, ulaskan je. Okey, hari ni penolong, minggu depan penolong dah selamat dah. Okey? Curang dia bagi contoh. Sebagai orang yang tak duduk kat tempat tu, kita tak boleh lah macam terus cakap yang benda salah gini kan. Tu agak perempuan ni, kenapa dia pilih perempuan macam ni lah. Sebab kita macam perhatikan je lah, doa yang baik-baik untuk orang tu. Jangan timbulkan lagi, jangan timbulkan apa, jangan jadi batu api lagi kepada masalah yang telah berlaku. Lagi? Takkan tu je. Gambar poster yang pertama tu dia kata berfikir sebelum post kan. Kita kena fikir baik-baik lah sebelum kita post. Sekarang kan tengah zaman apa-apa yang berlaku semua viral. Contoh kan macam kita kalau kita sebarkan something, benda tu tak sahih, boleh memberi kesan kepada kita dan mungkin sesebuah institusi ataupun organisasi yang kita sebut ataupun orang-orang yang terlibat dalam cerita yang kita sebarkan yang tak sahih. Pernah tak awak post apa-apa 2-3 tahun lepas awak tengok macam malunya, cringe-nya? Pernah tak? Pernah. Jadi berfikir sebelum post. Nak zaman-zaman TikTok kan. Masa ni sedap lagi gelek-gelek. Tengok 10 tahun lagi tengok macam mana. Nak viral pula. Hadap je lah. Okey, boleh? Terima kasih. Kita punya penolong nama apa? Syairah? Insyirah. Okey, kita teruskan kepada topik kita yang keempat. Minggu keempat ke topik keempat? Topik ketiga. Topik keempat minggu kelima. Okey. Confused.
Okey, untuk hari ni kaedah penyelidikan dalam sosiologi pendidikan. Penyelidikan. Semua dah ada tajuk. Nanti minta ketua dan juga penolong buatkan satu list tajuk by group. Bagi setiap group tu tulis tajuk dia, kaedah penyelidikan apa, interview ke apa ke, siapa responden. Jadi ada 4 kolom lah buat dalam Excel. Lepas tu nanti post dalam group, saya akan approvekan. Okay, sebab seorang-seorang tanya saya kan, tajuk ni sesuai ke tak, apa. Tajuk, kumpulan, tajuk, kaedah penyelidikan dan juga responden. Siapa responden? Boleh? Dah approach sekolah dah? Dah? Belum? Tak ada? Dalam proses. Boleh fikir-fikir lagi. Jangan buat last minute sebab sekolah kan dia tahulah macam mana nak deal dengan orang. Kalau you last minute, esok nak hantar assignment, hari ni baru nak interview cikgu. Cikgu tu layan tak? Jadi start dari sekarang. Sebab tu saya you punya assignment tu saya brief awal. So senang you nak prepare. Okay. Pengenalan. Kuliah ini meneroka kaedah penyelidikan penting dalam sosiologi pendidikan, memberi tumpuan pada teknik yang berkaitan dengan tugasan anda, iaitu menemu bual guru. Okey, menemu bual guru. Belum ni saya cakap ada kena masuk sekolah kan, perlu masuk sekolah kalau nak. Tapi atas faktor-faktor tertentu, UPSI macam limitkanlah siapa nak masuk sekolah tu. Sebab kita risau prosedur dia macam agak ketat, nak dari surat JPN lah, PPD lah nak masuk. Kita orang ada surat, UPSI ada surat, tapi mungkin ada setengah sekolah tu dia nak surat daripada PPD, kelulusan daripada JPN. Jadi kita mengambil kira juga untuk tidak menyusahkan pelajar dan juga menyusahkan mana-mana pihak. Dan satu lagi, faktor keselamatan. Kan kalau korang pergi sendiri kan, tak tahulah apa nak jadi, aksiden ke, kena curi ke, kan. Jadi lebih selamat, jalan selamat kita menemui guru dari Google Meet sahaja ataupun mana-mana platform. Boleh? Setuju? In case lah mak awak cikgu, boleh je minta tolong. Boleh? Adik nak pergi Melaka, siapa hari tu? Melaka. Grup lain kot. Tak ada yang dalam ni? Ada WhatsApp saya nak pergi Melaka je, jauhnya, mungkin family dia kot. Okay. Anda akan mempelajari kaedah utama untuk mengumpul dan menganalisis data mengenai isu sosiologi pendidikan semasa, membolehkan penyelidikan berkesan dan pemahaman tentang dinamik sekolah. Ada banyak tak yang pelajar yang tak tahu lagi kaedah penyelidikan apa nak buat? Tajuk dah ada tapi tak tahu macam mana nak conduct. Ramai tak? First time ke buat research? Pernah buat sebelum ni? Tak pernah buat? Pernah? Ada yang ini, ada yang ini. Pening saya. Pernah buat ke tak? Pernah baca research tak? Pernah baca thesis? Tak pernah? Tak pernah. Okey. Kalau macam tu, rajin-rajinlah pergi ke Google Scholar, type je thesis apa awak nak ataupun kajian apa, nanti boleh tengok dekat situ macam mana mereka conduct kajian. Okey? Okey, asas ini menyokong tugasan praktikal anda dalam menjalankan temu bual. Right. Gambaran keseluruhan kaedah penyelidikan. Ini secara kasar sahaja, kalau tak faham kita bincangkan nanti lebih detail. Okey, penyelidikan kualitatif dalam pendidikan. Okey, apa tu kualitatif? Siapa jawab tu? Kualitatif. Kaedah penyelidikan ada berapa jenis? 2. Betul ke 2? Kalau saya kata ada lebih, ada berapa jenis, boys? Sudah. Macam mana nak sama master PhD ni? Tak tahu. Ada berapa kaedah penyelidikan? Jangan tengok pada research awak secara dalam global lah. Secara kasar. 2. Betul 2? Setuju 2?
Siapa setuju 2 angkat tangan? Seorang? 2? Siapa setuju ada lebih daripada 2 angkat tangan? 1 lawan 3 Fakrul. Fakrul Mika. Sorry. Okey, sebenarnya ada kualitatif, kuantitatif dan campuran. Saya dengar campuran tapi tak angkat tangan. Apa tadi lebih daripada 2? Jadi ada berapa? Campuran tu apa? Campuran antara kuali dengan kuanti. Faham? Okey, kita bincangkan. Okey, penyelidikan kualitatif menekankan penerokaan fenomena pendidikan melalui huraian terperinci dan bermakna. Okey, ia melibatkan kaedah seperti temu bual, pemerhatian dan kajian kes untuk menangkap perspektif guru dalam isu sosial dan pendidikan. Okey, kualitatif ni contoh dia adalah temu bual. Temu bual tu interview lah. You tanya pendapat guru. Dia kalau kualitatif, kuantitatif. Apa maksud kuantitatif? Dia dari apa? Dari root word apa? Quantity. Okay. Kalau ingat kuantitatif, ingat quantity, ingat numbers. Pernah tengok survey? Jadi dia tak jalankan penyelidikan secara detail. Dia menjalankan penyelidikan tu secara numbering. Contoh dia nak tengok berapa orang dalam kelas ni macam saya jawab tadi, setuju dengan tidak setuju. Faham? Contoh, seorang setuju, 5 orang tak setuju. Tapi saya tak tanya pun in detail kenapa. Macam tadi, adab talk, saya suruh seorang kan, saya tanya kenapa. That is kuali ke kuanti? Kualitatif. Kita interview dia, kita tanya dia dengan lebih mendalam. Kalau kuantitatif, kita tanya dia secara, kita nak generalkan. Okay? Untuk satu masalah ni, berapa orang setuju, berapa orang tak setuju, berapa orang neutral, tidak setuju. Jadi kita akan rumuskan daripada jumlah itu. Okay? Faham? Okay, pemerhatian. Apa tu pemerhatian? Jangan translate. Pemerhatian, observation. Pemerhatian. Perhati je kat orang macam tu. Tengok je. Pemerhatian. Pemerhatian melibatkan temu bual tak? Kena bercakap dengan dia tak? Kenapa tak? Macam mana nak dapat result kalau tak cakap? Sudah. Saja je saya. Boleh je dapat result. Oh, tiba-tiba. Boleh macam mana? Kita Perhati. Kalau awak tengok perhati kelas ni, apa yang awak dapat rumuskan pagi ni? pagi ni semua orang bersemangat, belajar. Okey lagi? Okey. Lagi apa yang awak perhatikan dalam kelas ni? Ada yang senyap, Ada yang senyap, lagi? ada yang Ada yang hyper macam awak? tak. Okey, secara kasar pemerhatian dalam kelas ni, apa first kali yang kita boleh dapat data dari kelas ni? Tanpa tanya siapa-siapa. Jantina. Majoriti perempuan melebihi lelaki. Lagi yang kedua, tengok je. Sambil-sambil tengok ni, apa yang awak perhatikan? Bangsa. Ada bangsa apa? Cina dengan Melayu. Ada bangsa-bangsa lain ke? Ada. Indian ada? Tak ada. Lagi apa yang boleh diperhatikan? Apa data yang awak dapat daripada kelas ni? Tiap-tiap minggu 3 jam. Apa yang awak dapat? Nanti nak masuk sekolah ni kena duduk dalam kelas lah. Nak perhati apa? Data apa awak dapat?
Banyak tak? Banyak tak kalau boleh senaraikan data-data? Boleh? Okey. Pemerhatian maksudnya awak duduk satu tempat dan awak perhatikan apa data yang awak nak. Awak senaraikan, sebab tu pentingnya objektif dengan persoalan kajian. Objektif, nak jalankan kajian kan kena ada objektif. Takkanlah awak masuk sekolah tak tahu apa nak perhatikan macam tadi. Saya suruh senaraikan data tapi tak tahu apa data yang nak. Contoh, data pertama, objektif pertama, mengkaji bilangan pelajar yang berkacamata. Kiralah berapa orang. Faham? Yang kedua, objektif yang kedua adalah mengenal pasti jumlah pelajar lelaki yang memakai baju hitam. Kiralah berapa. Semua baju hitam hari ni. Okey? Pentingnya objektif. Dah ada objektif masing-masing? Dah? Yang lain? Belum. Tajuk pun belum ada. Okey. Dan kajian kes. Apa tu kajian kes? Case study. Pernah dengar case study? Apa tu kajian kes? Sudah. Kajian kes. Ada yang buat kajian kes? N. Kajian kes apa? Nasiblah N, saya ingat nama awak. So saya tanya awak. Pernah dengar case study? Okey, kes dekat pendidikan sekarang. Apa kes yang paling popular? AI. Lagi? Kes apa sekarang? SPM? Apa dia SPM? Cakap SPM tak tahu. Tak ada kes pun. SPM je lah. Apa kes sekarang? Isu sekarang? Langgar mati tu bukan isu. Itu accident. Kecuaian. Boleh juga nak buat kes pasal kecuaian, tapi tak relate dengan pendidikan lah. Bully? Bully boleh. Bully tu macam kes sepanjang zaman je. Masing-masing ada je kan kat sekolah, kat universiti. Boleh jadikan satu kajian kes. Jadikan tajuk. Apa tajuk sesuai untuk bully dekat sekolah? Kajian cuaca. Bully betul cuaca. Ada kaitan ke cuaca dengan bully? Semakin panas semakin kuat bully. Kajian tentang Allahu Akbar. Kenapa tak aktif sangat hari ni? Aktif sikit bangun semua. Saya geram betul lah orang macam ni. Orang macam ni, student macam ni. Bangun jap semua. Bangun. Kita hyper sikit hari ni, boleh? Saya nak buka satu TikTok di macam Baby Shark. Off ni saya tak nak lah. Tahu-tahu. Apa lah? Baby Shark.
Ready? Okay, lepas ni kena aktif. Nampak ke tu? Sudah. Biar bertenang. Boleh stretching dulu? Okay dah? Ikut Lompat. Jump. Kejar je tu. Okay, dah rasa semangat? Cukup? Ke tak cukup lagi? Amboi. Apa macam anak saya Ramsam-sam? Ramsam-sam tu penat nanti tau. Weh, 37 minit. Betul. Laju. We can go faster. Let's speed up. I think we. Faster, faster. Top speed. Okay, itulah daripada talikan kemas Tanjung Malim. Macam korang ni. Aktif dah? Keluar peluh tak? Tak? Okay, nanti kita buat lagi. Biar berpeluh. Apa kat mana dah tadi saya? Kajian kes.
Faham kan kajian kes? Iaitu you study based on case-case ataupun isu-isu semasa. Jadi isu untuk kajian kes mungkin akan mengambil masa yang agak lama. Dia tak selesai dalam masa beberapa bulan sahaja. Mungkin you jalankan kajian dalam masa setahun. Nak tengok kes bully tu berkembang ke ataupun menurun. Tapi you akan keluarkanlah you punya solution. Contohlah you kata nak tengok kajian kes bully ni terhadap pelajar UPSI. Siapa responden dia? Pelajar UPSI, Fakulti Teknik Vocational, contoh. Okey. Bagi semester berapa? Okey. Tengok macam mana. Berkembang ke, menurun ke? Okey. Lepas tu you dapatkan data-data daripada situ. Okey, untuk kita punya kajian tu tak adalah kita buat kajian kes sebab ambil masa yang lama. Okey. Apa lagi? Kat mana ni? Just slide lain je. Betul lah. Okey. Pendekatan ini membantu memahami tingkah laku, hubungan dan konteks sosial yang kompleks dalam sekolah, menjadikannya ideal untuk temu bual tugasan anda. Okey, teknik kuantitatif dan tinjauan. Apa tu tinjauan? Bahasa Inggeris apa tinjauan? Survey, betul? Okey, penyelidikan kuantitatif. Saya sebut kuali tadi. Okey, penyelidikan kuantitatif memberi tumpuan kepada data berangka, okey, numbers, dan analisis statistik untuk mengenal pasti corak dalam sistem pendidikan. Contoh, bagi satu contoh survey dalam sistem pendidikan. Survey apa, tajuk apa yang sesuai untuk jalankan tinjauan ataupun survey dalam sistem pendidikan? Okey, lagi? Online dengan face to face lagi? Survey apa lagi? Kemudahan bilik darjah? Kan? Dah tak confident dah dengan jawapan ni. Ni depan. Tajuk apa yang sesuai untuk buat survey dalam pendidikan? Jenis pengangkutan pelajar ke sekolah. Okey, pengangkutan. Bagus. Lagi? Kehadiran pelajar kelas 8 pagi. Tengok macam mana. Okey, lagi? Di depan dua orang ni, si cantik manis dari Sabah. Ya ke Sabah? Okey. Tak dengar. Okey, jenis bangsa, ada bangsa. Okey, nampak tak? Benda yang boleh kita kira. Okey, kuantitatif. Okey, teknik termasuk tinjauan dan soal selidik untuk mengukur sikap, tingkah laku atau hasil. Soal selidik is questionnaire. Okey, pernah jawab questionnaire sebelum ni? Siapa bagi? Senior. Nanti awak pun bagi dekat junior awak nanti. Okey, menggabungkan kedua-dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif boleh memperkayakan dapatan anda dan memberikan pandangan menyeluruh tentang topik sosiologi pendidikan yang dibincangkan dalam temu bual anda. Menggabungkan kuali dengan kuantitatif, iaitu kaedah campuran atau mixed method. Okey, contoh tajuk mixed method. Tajuk awak apa? Kumpulan? Kesan susun atau fizikal dalam kelas terhadap tahap fokus dan interaksi pelajar. Kesan susun atau Fizikal kelas Fizikal kelas. dan interaksi pelajar semasa sesi pendidikan. Okay, terhadap apa? Fokus dan tahap. Fokus. Okey. You punya method kuali ke kuanti? Dua-dua. Okey, bagus. Satu buat apa? Satu buat temu bual, satu lagi buat question. Temu bual dekat siapa? Dekat cikgu. Dekat cikgu. Berapa orang cikgu?
2 orang. Lagi? Questionnaire survey? Dekat student. Pelajar. Pelajar berapa orang? Satu kelas. Satu kelas. Satu kelas. Jadi tanya nak soalan tu, tanya setuju ke tak, macam tu lah. Okey, bagus. Saya baru nak bagi contoh untuk tajuk dia. Okey, nampak tak? Dia gabungkan. Kalau dia tanya pihak cikgu saja, rasa adil tak? Pandangan dari cikgu dia. Cikgu kata, oh setuju ni, lelaki kat belakang, perempuan kat depan, okey. Tapi bila you tanya menerusi survey, questionnaire, tiba-tiba jawapan tu tak sama dengan pandangan cikgu tu. Mungkin lelaki dia rasa pendam lama, dia duduk depan sekali sebenarnya. Kan? Keempat tu nak duduk depan, tapi macam malu. Daripada survey tu lah dia boleh boleh utarakan dia punya pendapat. Okey, faham? Itu kaedah pencampuran. Saya dah terangkan dah bawah ni. Okey, pendekatan campuran menggabungkan penyelidikan kuali dengan kuanti, manfaatkan kedua-dua kaedah untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang fenomena pendidikan. Menyeluruh, bukan dari skop cikgu sahaja, tapi juga dari sisi murid. Kan? Mungkin you boleh bertanya orang lain lagi. Pengetua ke? Siapa lagi? Penolong kanan ke? Okey? Pendekatan ini membolehkan penyelidik meneroka perspektif guru secara mendalam sambil juga mengkuantifikasi corak atau trend. Okey, ia adalah ideal untuk menangkap kerumitan isu sosial pendidikan yang tugasan anda bertujuan untuk menyiasat temu bual dan pengumpulan data. Okey, faham kaedah campuran? Ada tak yang tak faham? Siapa lagi buat kaedah campuran dalam grup? Satu grup je? Mika buat apa? Ya, salah orang tanya. Ni atas, si cantik manis kat atas tu, awak lah yang dengan iPad tu. Buat kaedah apa? Campur juga? Satu grup juga? Dah kalau saya tanya tadi tak jawab. Okey. Menjalankan temu bual dalam sosiologi pendidikan. Ada buat temu bual? Mostly buat temu bual kan? Okey, menyediakan soalan temu bual dan persetujuan. Persediaan untuk temu bual melibatkan pembangunan soalan yang jelas dan perkaitan yang dikaitkan dengan tema sosiologi pendidikan seperti penerusan bilik darjah dan peranan guru. Okey, adalah penting untuk mendapatkan persetujuan termaklum daripada peserta. Peserta tu guru lah ataupun pelajar. Okey, menerangkan tujuan kajian dan memastikan kerahsiaan. Menyediakan soalan berstruktur dengan baik dan jelas dengan objektif penyelidikan meningkatkan kualiti dan kebolehpercayaan data. Okey. Apa proses menyediakan soalan temu bual? IBES ni untuk kelas research pula. Apa proses menyediakan soalan temu bual ataupun soalan survey? Apa proses dia? Sudah. Salah buat proses, salah buat step ni. Salah lah you punya kaedah hijauan. Okey, sekarang step awak kat mana? Proses tu kat mana sekarang? Objektif. Okey, tak buat lagi soalan. Apa-apa soalan pun tak sentuh lagi. Okey, apa proses menyediakan soalan sebelum awak bagi kat cikgu? Okey, selaraskan dengan objektif. Bagus. Lagi? Okey, responden siapa? Sesuaikan soalan dengan responden. Kalau responden awak budak prasekolah, boleh ke jalankan temu bual? Kenapa? Kenapa tak sesuai? Saya nampak bibir je masing-masing bergerak. Suara tak dengar. Kenapa pelajar murid prasekolah tak sesuai jalankan temu bual? Tak matang lagi? Betul, jawapan tak matang.
Tak profesional. Anak saya profesional. Tipu kan. Okay. Sebab mereka tak boleh berfikir secara rasional. Kalau awak tanya kan, adik suka tak cikgu nama Zubaidah tu? Lepas tu dia tak jawab apa-apa. Awak cakap, awak desak dia. Suka tak? Dia garang kan? Terus dia tak suka budak tu. Dia senang dipengaruhi. Okay? Sebab tu kita tak valid. Kalau data-data temu bual dari murid prasekolah ataupun contohlah murid PPKI, pendidikan khas, tak valid. Okay? Jadi orang yang boleh kita temu bual ni macam mana sifat dia? Waras. Tak adalah waras. Orang yang boleh berfikir sendirilah. Okay? Contoh murid tahun 4, tahun 5, yang boleh fikir sendiri dah. Yang boleh decide dah dia punya keputusan. Okay, proses tadi. Jangan ingat saya lupa. Proses tadi. Sebelum you buat, semasa you buat soalan, temu bual. Okey lah, tak nak lah proses buat semua bergeram je aku. Tak bagi sama. Tak ada lagi joget sekali lagi. Lah. Okey, dalam kajian kita ada proses-proses ataupun fasa-fasa yang kena buat. Kalau tak buat, salah. Ataupun nanti bila you present, you tak dapat backup you punya data-data tu. Dapatan tu. Okay, yang pertama, tentukan tajuk. Tajuk dah ada? Tak apa, malas. Tentukan tajuk. Yang kedua, terus objektif ke? Garang pula rasanya. Mari sini benda tu. Soalan nulis je. Tak nak lah buka slide. Nak cakap macam tu je. Sekejap. Tunjuk kat sini nanti boleh tengok. Tulisan saya tak cantik tak? Apa yang pertama sekali? Tajuk. Yang kedua? Okey, ni untuk menulis tulis dalam laporan. Tajuk lagi. Objektif terus ke? Responden. Website tu last kali tulis, tapi dalam tu dia duduk depan. Nombor satu, table of content. Okey lagi? Pengenalan. Ni step yang awak kena tulis. Lagi? Lagi, saya tak dapat lagi jawapan. Pengenalan lagi? Tujuan, objektif. Sama je. Astaghfirullahalazim. Tak buat apa-apa dah nak menghargai orang dah. Okay, baik. Saya pun lupa latar belakang. Sebab bahasa Inggeris kan background kan. Okay. Latar belakang. Ni kalau tak ada salah satu ni saya potong markah. Lagi? Kalau saya tak tulis objektif tu bukan tu. Kalau nak buat kajian, apa kena ada? Kenapa tiba-tiba nak buat kajian? Geram. Pernyataan perayaan pula.
Lagi. Banyak step ni. Dah. Dah boleh sambung PhD dah masa ni. Penyataan masalah lagi. Dah tahu masalah dah, lagi kita buat apa? Tadi kan bunyi ni banyak je. Tapi sekarang senyap dah. Apa? Objektif. Barulah objektif. Dah ada masalah. Macam nak pergi makan kat kantin. Kenapa nak pergi makan? Tujuan saya nak pergi kantin. Masalah lapar. Marah pula saya, sorry. Objektif. Lepas objektif? Tujuan tu objektif lah. Tak nampak kamera tak apa. Ha? Ambon kau. Tiba-tiba dah dapatan dah. Kan? Dia kalau ada objektif, dia ada mesti ada benda tu. Dia pasangan selalu. Kan? Isi. Misi visi. Ini apa buku apa ni? Ha? Kan? Tu lambat lagi. Lambat lagi. Ha? Objektif lagi. Kalau dia ada objektif, mesti ada benda tu. Objektif kajian dia ada persoalan kajian. Pernah dengar? Tak disalahkanlah kalau tak pernah dengar. Contoh. Objektif awak mengkaji keberkesanan penggunaan AI dalam AI. Mengkaji sekejap, tak lagi. Apa objektif awak? Buat table of content juga? Belum. Takut bagi-bagi part kan. Seorang tu buat table of content je. Jawab macam tu Saya nak semua group tu tahu apa yang you buat. Okey. Contoh. Kajian kita nak buat pasal objektif kajian. Mengkaji keberkesanan penggunaan YouTube sebagai medium pengajaran. Okey. Okey, you convert ke objektif tu kepada persoalan kajian. Macam mana nak menukarkan ayat pernyataan kepada ayat soalan? Statement kepada soalan. Adakah Penggunaan YouTube sesuai untuk pengajaran. Adakah penggunaan YouTube berkesan dalam pengajaran? Macam tu, faham? Objektif tu convertkan kepada soalan. Faham? Salah siap. Tujuh apa? Tak pernah dengar ni lokasi. Lepas persoalan kita ada teknologi. Metodologi. Kitanya baran wak. Ada tak yang tulis hipotesis? Ada. Ada research ada research tak ada. Tengoklah. Nak buat apa boleh, tak nak buat apa boleh. Hipotesis kajian. Contoh hipotesis yang tadi tu. Kajian kita buat tadi tu. Penggunaan apa? YouTube. Tukarkan kepada hipotesis. Macam mana tu tukarkan hipotesis? Kan dia tak ada sama sangat. Contoh, kita ada hipotesis. Tak nak tulis lah. Okey, contoh dia terdapat kesan positif terhadap penggunaan YouTube dalam pengajaran. Okey, itu H1. H1 ni objektif
Alternative. Okay, tengok dah. Hipotesis alternative. Hipotesis. Kena tulis nanti awak tak faham. Kita ada hash null, hash O ataupun hash 1. Ni null. Ini adalah alternatif. Null ni, kajian tu maksudnya tak ada perubahan apa-apa pun. Tak bagi kesan pun. Contoh, tidak terdapat perubahan, tidak terdapat kesan penggunaan YouTube terhadap sistem pengajaran. Kalau alternatif, maksudnya alternatif ni daripada pengajaran biasa kita gunakan YouTube. Jadi ada kesan, ada perubahan yang positif. Terdapat kesan yang signifikan terhadap, contohlah, terhadap apa? Terhadap penggunaan YouTube dalam sistem pengajaran. Faham? Maksudnya hasil. Hasil. Ni macam menunjukkan positif. Alright. Tapi kalau tak buat pun tak apa dalam kajian ni. Hipotesis. Lagi lepas hipotesis? Ha? Apa betul? Sabar. Yang tu habis-habis nak hargai orang. Aku karang. Skop. Skop. Apa maksud skop kajian? Sasaran. Apa yang nak di... Skop. Contoh penggunaan YouTube. Contoh skop awak penggunaan YouTube adalah apa, medium kan? Medium social media yang digunakan, skop dia hanyalah YouTube, bukanlah benda-benda lain. Dan you target siapa? Pelajar UPSI, bukanlah pelajar universiti lain. Itu skop. Nanti pandai-pandai lah buat ayat. Okey? Lagi lepas skop. Hasil dapatan. Apa? Ha? Kan? Seorang metodologi, seorang dapatan, seorang penghargaan. Aku aim ni 3 ni. Ha? Seorang di lokasi. Metode. Dalam metodologi ni besar Metodologi ni besar, dia ada banyak. Satu dia apa? Instrumen terus. Kaedah kajian. Kaedah. Apa benda tulisan ni? Kaedah kajian tu apa dia? Hai, kita belajar tu. Kuali ke kuanti atau percampuran. Perkenalkan you punya kaedah apa. Okey. Sabar. Lepas kaedah? Dapatan ke belum? Tak buat apa-apa, dah dapat dapatan dah. Dah dapat, tahu dah kaedah dia apa. Nak buat kuantitatif. Lagi? Soalan? Responden. Orang pandai ni. Siapa kat atas tu? Siapa responden kajian tu? Cikgu ataupun pelajar, ibu bapa. Okey? Lagi lepas responden? You responden. Belum. Siapa yang sebut tadi lokasi tu? Berebut. Bila tambah lokasi. Semua yang awak buat ni kena ada justifikasi. Kenapa buat kat sekolah Tanjung Maling? Kenapa kena jawab. Okey? Tak nak sebab dekat. Sebab benda lain lah. Pandai-pandai lah nanti reka. Lepas lokasi apa?
jawab soal sidik. Belum. Okey, lupa. Dalam kaedah ni kena pecahkan juga. Kuali atau kuanti kan? Lepas tu satu lagi kena decide terus. Temu bual atau survey. Okey? Okey, kat sini barulah instrumen tu apa? Ha? Instrumen. Belum. Oh, tak apalah. Instrumen adalah proses pembangunan instrumen yang saya duk tanya tadi tak jawab tu. Lagi apa? Dalam instrumen tu, dalam tajuk instrumen tu jadi proses pembangunan. Macam mana nak bangunkan instrumen? Berapa puluh soalan nak buat? Siapa validate dia punya soalan? Apa tu validate? Validasi soalan. Pengesahan soalan. Okay? You akan cari expert ataupun pakar-pakar dalam bidang tersebut. Rujukan. Dapatkan pengesahan mereka sebelum bagi dekat responden. Contoh nanti bagilah kat saya. Saya akan sahkan. Saya tengok setiap soalan tu sesuai ke tidak. Ditanya ada unsur-unsur sensitivity ke tidak. Penggunaan bahasa tu sesuai ke tidak. Mencapai objektif ke tak. Kalau tak, kena revise balik. Kena betulkan semula. Barulah boleh bagi dekat responden. Okey, proses pembangunan. Validasi. Okey, lagi. Pengumpulan data. Ikut sini. Okey, pengumpulan data. Okey, ceritakan proses pengumpulan data tu. Lepas tu, andainya macam mana nak analisis data? Menggunakan apa? Kaedah apa? Kalau guna Google Form sebagai survey, nanti you akan tengok pie chart, ada percentage. Kita laporkan berapa orang. Kalau buat temu bual, macam mana nak analisis data? Tak lagi? Saja je. Macam mana nak analisis data temu bual? Siapa buat temu bual? Macam mana? Atas buat apa? Temu bual juga. Macam mana nak analisis data? Paling senang buat kaedah tematik analisis. Pernah dengar? Tematik. Ni untuk temu bual. Tematik analisis adalah yang you mengeluarkan tema-tema daripada jawapan cikgu-cikgu tersebut. Contoh penggunaan YouTube dalam pengajaran. Tema dia you dapat daripada soal jawapan cikgu tu, pernyataan cikgu tu dia keluarkan. Contoh dia cakap pasal mudah. Dia cakap contohlah penggunaan YouTube ni senang saya nak gunakan masa dalam kereta saya boleh guna, masa ni contohlah.
Maksudnya keluarkan tema daripada situ adalah mudah untuk digunakan. Yang kedua, contoh dia explain panjang lebar, you dapat tangkap satu tema adalah apa? Percuma, platform percuma. Contoh dia explain pasal tak perlu subscribe, tak perlu bayar charge apa ke. Okey? You keluarkan tema-tema daripada pernyataan guru. Faham? Isi penting. Itu kita panggil tema. Boleh belah sana? Dengar kan? Okay, lepas analisis data, apa dia? Dapatan. Sekaliguslah dapatan kajian. Lepas tu kesimpulan. Tak payah nak hargai sangatlah. Dan penutup. Okey. Dapatan ni adalah dapatan apa? Bukan dapatan, apa pelik. Dapatan tu dalam analisis. Analisis data ni kita akan dapat dapatan. Ini adalah rumusan. Rumusan dan perbincangan. Okay, lepas dah analisis data, dah dapat dah apa you punya, apa ni kita panggil, dapatan tu, dan you rumuskan. Daripada berapa persen tadi, you rumuskan, you relatekan dengan objektif tadi. Berhasil ke tak berhasil ke, positif ke tak positif ke, okay? Dan relatekan dengan kajian sebenar ataupun situasi sebenar dekat sistem pendidikan sekarang. Okay? Relatekan juga apa teori-teori tokoh-tokoh hari tu. Okay. Dan penutup. Penutup ni barulah dirumuskan daripada awal. Okay. Faham? Lepas siap buat semua ni, satu lagi kena buat. Sebelum lepas tajuk kita kena buat apps. Okay, kau nak buat penghargaan pun lepas ni. Okey. Jelas? Kat mana yang tak jelas? Kat mana yang tak faham? Ha. Tak ada pun. Bukanlah tak ada. Bukanlah di simply buat 10. Objektif biasanya kita akan buat 3 atau 4. Majoriti dekat tahap uni 3 je lah. Okey? Lagi? Apa yang tak faham lagi? Tak wajib. Siapa nak buat boleh. Siapa tak nak buat pun boleh. Depend lah. Depend pada you punya kesesuaian objektif tu. Okay, lagi. Okay, ketua buat Excel jap. Boleh tak? Okey. Buat je lah, buat tajuk. Tajuk dulu. Dalam grup tu suruh mereka tulis tajuk. Ha. Soalan apa? Soalan temu buat interview. Tengok kesesuaian. Biasanya orang buat interview tak banyak sangat. Barang soal selidik pun tengok kesesuaian. Nanti you buat dulu, nanti I akan komen, kena tambah ke apa ke. Okay? Contoh tak adalah banyak. Apa perasaan you bila kena jawab soalan banyak-banyak? Nanti you baca tak? You just tick saja kan? Okay, akta kerahsiaan. Rahsiakan nama, muka. Untuk buat video nanti, blurkan muka responden. Kan, kalau Google Meet kan you record kan? Okay, blurkan muka. Nama pun rahsiakan. Tulis je, salah sebuah sekolah di daerah Tanjung Maling. Daerah Tanjung Maling, daerah Mualim.
Macam tu je. Tak ada tulis nama sekolah pun. Okey lagi. Ada soalan tak? Saya tanya. Metodologi kajian tu buat dalam Apa dia? yang nombor spek. Buat dalam bentuk perenggan ke point? 9. Perenggan. Yang point hanyalah pernyataan masalah. Pernyataan masalah. Sorry. Objektif, persoalan, hipotesis. Itu sahaja yang point. Yang lain semua perenggan. Semua kena ada justifikasi. Yang 3 tu senaraikan sahaja. Siapa yang buat hipotesis, nanti dalam rumusan perbincangan tu, you akan decide terus hipotesis itu ditolak ataupun diterima. Hipotesis alternatif lah. Okey, keberkesanan tu. Berkesan ke tak? Lagi soalan? Saya tak nak depend slide dah ni. Saya buat macam ni je. Dah tua dah. Okey, update tajuk dalam group masing-masing. Saya nak tengok. Okey, sementara update tajuk tu, kita tengok sikit slide. Teknik temu bual yang berkesan termasuk mendengar secara aktif, soalan terbuka dan mengekalkan pendirian neutral untuk menggalakkan respons yang jujur. Okey, apa maksud pendirian neutral? Ha? Apa maksud pendirian neutral? Tidak bias atau berpihak. Tidak bias. Tidak bias. Ha? Dapat sendiri. Mengekalkan pendirian neutral. Bila you tanya orang apa-apa, you just tanya je. You tak nampak you di side siapa. Contohlah pasal apa yang sensitif sikit. Perkauman. Contohlah isu perkauman kan. Contoh you cakap, responden you cakap, dalam sekolah ni ramai Melayu. Jadi kita tak suka sangat Melayu. Tanpa you sokong dia, you tanya je soalan lain. Jangan sokong ataupun condemn jawapan dia. Okay? Dan jangan juga cuba untuk manipulate you punya responden. Faham manipulate? You hasut dia ke apa ke. Okay? Okay, menggalakkan responden untuk menjawab dengan jujur. Dia aja dia orang bagi jawapan dia. Okay? Menggunakan rakaman audio atau pencatatan nota yang terperinci memastikan pengambilan data yang tepat. Okay, dah record kan? Kalau buat Google Meet, make sure you screen record. Tahu tak macam mana nak record? Nanti explore sendiri. Sambil record tu, onkan juga note Gemini. Pernah tengok? Okay. Dan tulis juga apa yang dia cakap. Okay, faham? Jangan dengar saja tanpa tulis. Jadi you ada backup. Kalau you macam tak faham, dan you boleh tengok balik apa nota-nota yang you catat tu. Okey, rakaman yang betul memudahkan analisis data yang menyeluruh dan mengekalkan integriti pandangan peserta tentang isu sosiologi berkaitan pendidikan. Right. Okey, analisis dan melaporkan dapatan temu bual. Analisis data temu bual melibatkan pengkategorian respons dan mengenal pasti tema. Faham? Tematik tadi tu. Mengenal pasti tema yang berkaitan dengan sosiologi pendidikan seperti dinamik guru pelajar atau pengaruh sosial terhadap pendidikan. Okey, analisis dapatan temu bual ni saya galakkan awak menggunakan tematik analisis. Lebih mudah dan simple. Okey, pelaporan harus jelas dan berstruktur, menyerlahkan pandangan utama sambil menghormati kerahsiaan peserta.
Proses ini menyokong penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan tugasan anda dan penyelidikan pendidikan yang lebih luas. Faham? Boleh dedahkan identiti responden? Boleh dedahkan muka, nama, alamat, nama sekolah? Nama sekolah boleh? Digalakkan tidak mendedahkan nama sekolah. Cuma cakap saja salah sebuah sekolah di daerah Mualim ataupun daerah Slim River macam tu. Okey? Okey, kesimpulan. Tak naklah kesimpulan. Okey, apa kesimpulan you dapat daripada kajian ni? Yang nak buat kajian ni? Faham semua? Betul? Selepas persoalan kajian kena buat apa? Banyak ni, belum buat tak tahu lagi ni apa masalah. Okey, dah ada update tajuk dah. Cepat update tajuk. Okey, latar belakang. Macam mana nak tulis latar belakang kajian? Background of study. Kalau tajuk mengenai penggunaan YouTube dalam pengajaran, apa yang nak cerita kat latar belakang? Dia punya latar belakang kajian penggunaan YouTube dalam pengajaran prasekolah. Okey. Apa nak cerita? Ceritalah latar belakang platform YouTube tu. Okey. Contoh, YouTube diperkenalkan bila kat Malaysia ni? Apa kandungan yang ada kat YouTube? Okey, macam mana penggunaan YouTube di Malaysia? Lepas tu prasekolah, relatekan apa konten yang sesuai dalam YouTube tu, apa yang kita boleh buat. Contoh tadi lah, ramsam-sam tu, joget-joget. Okey. Okey, pernyataan masalah. Dah tahu latar belakang semua-semua ni, pernyataan masalah pula. Apa dia? Okey, pernyataan masalah. Masalah dari tajuk tadi tu. Tajuk penggunaan YouTube dalam prasekolah. Apa masalah yang you nampak? Masalah ni boleh reka sendiri ke? Boleh reka sendiri ke? Dah diam dah dua orang. Tak boleh. Seorang tak, seorang boleh lah. Saya tak boleh. Tak boleh reka sendiri. Okey? Mesti merujuk kepada kajian-kajian lepas ataupun situasi sebenar. Apa? Dia kata apa? Apa situasi sebelum? Okey. Contoh you dapat tajuk berita hari ni, Keratan Akhbar. Okey, merujuk berita, merujuk apa kita panggil? Laman Sesawang Sinar Harian. 5 majoriti pelajar murid prasekolah lemah dalam pergaulan sosial disebabkan penggunaan media sosial yang melampau ataupun penggunaan YouTube yang melampau di sekolah. Masukkan dalam tu. Itu adalah isu juga. Relatekan dengan pengajaran guru dalam sekolah tu. Okey? Mendapat kebaikan ataupun keburukan. Angkat tangan ke apa? Okey. Kalau buat temubual, berapa orang maksimum atau minimum? Tengoklah siapa yang ditetapkan. Temubual biasanya tak banyak. Dalam 3, 5 macam tu. Tak adalah 30 yang nak temubual orang. Okey? Depend pada objektif tu. Okey, faham pernyataan masalah? Objektif faham, persoalan kan faham. Skop. Faham kan? Metodologi apa yang tak faham? Nampak macam senang je kan? Senang kan? Instrumen tu apa? Apa yang tak faham instrumen?
Proses pembangunan. Tak faham proses pembangunan? Okey, mula-mula proses pembangunan. Tengok dulu objektif dengan persoalan kajian. Dah listkan tadi kan? Kedua-dua tu. Okey. Berdasarkan objektif, 3 objektif. Objektif pertama, berapa soalan you nak tanya? Sesuaikan. Saya tak boleh decide berapa jumlah soalan, item yang you nak keluarkan tu. Sebab itu berdasarkan kecukupan. Kecukupan dapat menjawab tak persoalan kajian nanti. Okey? Sebab tu awak kena validate dengan pakar. Okey, lepas senaraikan item-item soalan tu, kemudian tengok kesesuaian dengan objektif, kemudian apa? Okey, proses validasi. Validasi adalah rujuk pakar. Sebenarnya ada 2 tau. Validasi dengan validate dalam bahasa Inggeris apa? Validation dan kesahan. Dia ada 2. Tak ada lah. Dia ada 2 proses. Okay, dengar Sebelum bagi kat responden, soalan-soalan yang dah create tadi, dah generate tadi, kena melalui 2 proses lagi. Kesahan dan juga kebolehpercayaan. Untuk validate tadi. Kesahan adalah you sahkan daripada saya ataupun mana-mana pakar. Okay? Lepas dah sahkan, lepas dah buat correction semua, dan bagikan dekat kawan-kawan ataupun cuba tanya kawan-kawan ataupun siapa-siapa sahaja, mereka faham tak dengan soalan tu. Okay, tu kita panggil pilot study ataupun kebolehpercayaan. Okay, boleh? Tanya dulu. Okay, diorang faham tak soalan ni? Boleh tak? Diorang boleh menjawab tak soalan ni? Okay, boleh? Okay, selepas tu barulah you boleh distribute soalan tu. Boleh tanya dekat responden. Okay, analisis pengumpulan data tu, ceritalah you punya macam mana proses, berapa lama ambil proses soalan temu bual. Contoh 2 jam. Kalau pergi survey macam mana? Macam mana pengumpulan data menerusi survey? Platform apa guna? Orang ke Google Form. Contoh guna Google Form ataupun mana-mana platform. Okey, berapa orang responden yang menjawab, berapa orang responden yang tidak menjawab. Contoh you target 300 orang pelajar jawab Google Form you. Tapi yang dapat feedback hanyalah 15 orang je. Okey, laporkan. Apa yang you dapat tu laporkan. Dan timeline tu. Contoh 300 orang target untuk tempoh 2 minggu. Okey, lepas 2 minggu you tutup, hanya dapat respon 10 orang saja. Okey? Laporkanlah apa-apa yang you dapat feedback, laporkan sahaja dalam laporan. Okey, analisis data. Faham kan? Faham analisis data? Rumusan dan perbincangan ni kena relatekan dengan objektif, hipotesis dan juga kajian-kajian lepas. Okey? Faham tak kajian lepas? Statement daripada orang-orang lain. Contoh, you tengok teori apa? Teori fungsi dalam ni. Okey, relatekan dengan teori fungsi. Okey? Tahu citation? Okey, masukkan citation, reference dalam laporan. Macam mana nak tulis citation? Macam mana nak tulis citation? Ha? Nanti boleh Google APA edisi ke-7 untuk tulis citation. Okey, kita akan guna style APA edisi ke-7. Okey, penutup biasalah. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Apa beza
Rumusan ni, rumusan dan perbincangan daripada data. Penutup adalah keseluruhan laporan ataupun kajian you. Okay, lagi? Dah. Untuk kajian ni, tolonglah jangan bahagi part-part masing-masing. Buat, sama-sama buat. Kalau boleh buat laporan tu menggunakan Google Docs. Masing-masing boleh edit. Okay? Contohlah, mestilah ada part-part kan. Contoh Mika buat pasal latar belakang kajian. Tapi yang orang lain tu kena tahu juga apa yang you buat latar belakang kajian. You nak edit ke, boleh bincang sama-sama. Jangan seorang buat, aku buat tajuk, kau buat table of content, yang ni buat penutup. Jadi tak tahu isi dalam tu apa. Okay? Boleh? Lagi soalan? Tu je. Saya nak tengok tajuk. Dah update tajuk? Dah? Semua dah? Semua dah update tajuk.